sejahtera, saya Dr. Haris Abdul Rahman. Hari ini kita nak bincangkan satu perkara yang ramai pernah alami tetapi jarang difahami dengan jelas, iaitu hidung kerap berdarah. Kalau anda pernah mengalami mimisan sekali-sekala, sebenarnya itu perkara yang agak biasa. Dalam banyak kes, ia bukan sesuatu yang serius. Hidung kita mempunyai banyak salur darah yang halus dan sensitif. Bahagian dalam hidung ini mudah kering, terutamanya dalam cuaca panas atau bila kita berada dalam bilik berhawa dingin terlalu lama. Bila lapisan ini kering atau sedikit sensitif, salur darah kecil ini boleh pecah dengan mudah. Sebab itu kadang-kadang kita nampak darah keluar walaupun tanpa sebab yang jelas. Kita tidak rasa apa-apa sakit pun. Selain itu, tabiat seperti mengorek hidung atau geseran semasa sesama juga boleh menyebabkan pendarahan ringan. Dalam konteks ini, mimisan yang berlaku sekali-sekala berhenti dengan sendiri dan tidak terlalu banyak. Biasanya tidak membimbangkan. Tetapi dalam bidang hematologi, kita mungkin melihat dari sudut lain. Kita bertanya, adakah sistem pembekuan darah berfungsi dengan baik? Badan kita sebenarnya mempunyai mekanisme semula jadi untuk menghentikan pendarahan. Pertama, salur darah akan mengecut. Kedua, platelet akan berkumpul untuk menutup kawasan tersebut. Ketiga, protein pembekuan akan menguatkan penutupan itu. Jika salah satu daripada proses ini tidak berjalan dengan sempurna, pendarahan boleh jadi lebih mudah berlaku atau mengambil masa lebih lama untuk berhenti. Contohnya, jika bilangan platelet rendah atau platelet tidak berfungsi dengan baik, atau pesakit memakan ubat tertentu yang mengganggu fungsi platelet seperti aspirin, atau jika terdapat kekurangan protein pembekuan tertentu. Namun, penting untuk difahami, keadaan seperti ini tidaklah kerap berlaku dalam kebanyakan kes mimisan biasa. Dalam amalan harian, kita lebih kerap melihat punca yang lebih sederhana, contohnya kesan ubat. Ada ubat yang menyebabkan darah menjadi lebih sukar, membeku sedikit seperti ubat cair darah. Ini biasanya diberi oleh doktor untuk tujuan tertentu dan kesan sampingan seperti mimisan ringan boleh berlaku. Selain itu, tekanan darah yang tidak terkawal juga boleh menyumbang kepada mimisan. Setiap kes yang dirujuk kepada doktor perlu dinilai bersama keadaan keseluruhan, simptom, sejarah dan pemeriksaan lain. Dalam banyak keadaan, bacaan boleh berubah-ubah dan tidak memberi makna besar jika dilihat secara berasingan. Jadi bila seseorang mengalami hidung kerap berdarah, kita tidak terus membuat kesimpulan. Kita lihat coraknya. Adakah ia berlaku setiap hari? Adakah jumlah darah banyak? Adakah sukar berhenti? Atau sebenarnya hanya berlaku sekali-sekala dan berhenti dengan cepat? Ini membantu kita membezakan antara keadaan yang ringan dan yang mungkin memerlukan pemeriksaan lanjut. Dalam kebanyakan kes, mimisan adalah perkara yang boleh diurus dengan langkah mudah. Menjaga kelembapan hidung, mengelakkan trauma dan memahami pencetusnya. Dan yang penting, tidak terlalu cemas apabila ia berlaku sekali-sekala. Sebagai penutup, mesej utama hari ini, hidung kerap berdarah selalunya berkait dengan faktor tempatan dan ringan. Bukan semestinya masalah darah yang serius. Tetapi jika anda rasa ia semakin kerap, sukar berhenti atau menimbulkan kebimbangan, berbincanglah dengan doktor anda untuk penilaian yang lebih menyeluruh. Sehingga ke video akan datang.